Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Iman Nur Alisha dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Hartomas. Inilah antara 3 buku kegemaran saya. Buku yang pertama ialah Sisakan Aku Waktu karya Sofia Roses. Buku yang kedua ialah Jangan Kacau Aku Boleh Tak karya Aidil Ghazali. Dan buku yang terakhir ialah Introvert karya Ab Shakir. Tetapi hari ini saya akan menceritakan tentang buku yang berjudul Jangan Kacau Aku Boleh Tak karya Aidil Ghazali. Buku ini menceritakan tentang Ihsan, seorang pelajar universiti dan atlet muatan yang handal. Tetapi apabila emaknya meninggal dunia dia seakan hancur. Dia terperap di dalam bilik bertahun melayan perasaan dan tidak bercakap dengan ayahnya maupun adik-beradiknya. Tetapi apabila dia bertemu kembali dengan kawan lamanya dan musuh ketatnya, iaitu Dahlia. Dahlia ialah seorang penghantar makanan. Itulah macam mana mereka bertemu kembali apabila Dahlia menghantar makanan di rumah Ihsan. Dahlia seperti tidak percaya yang dia akan bertemu kembali dengan Ihsan selepas Ihsan berhenti belajar. Dan Dahlia juga tidak percaya dengan penampilan Ihsan yang tidak terurus itu. Dahlia berazam untuk kembalikan Ihsan seperti dulu. Apa kena-mengena buku ini dengan isu semasa? Ada, iaitu emosi remaja. Apabila remaja kehilangan ibu, bapa ataupun orang yang terdekat, mereka merasa tiada tempat bergantung dan juga mereka akan ada tekanan emosi kerana banyak masalah yang dihadapi. Kesannya, remaja akan menjadi kemurungan dan tidak bercakap dengan orang sekeliling. Remaja boleh bercakap dengan orang yang dipercayai, contohnya seperti kawan baik, guru-guru atau guru kaunseling. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.